buat. Dia tolong tengok kat Alif. Lepas tu Bella pergi ke emergency. Lepas tu Bella ambil urine. Doktor ingatkan macam Bella punya darah tu sikit-sikit, rupanya banyak macam tu. Dia banyak macam darah period, tapi dia keluar dekat daripada pundi kencing tu. So doktor cakap kalau Bella kena tunggu dalam masa 3 hari result keluar. Dan kalau tak okey juga, dia kalau batu karang dia boleh keluar, ataupun Bella kena operate. Lepas tu sakit, memang sakit. Lepas tu kalau doktor takut suspek lain, ada kemungkinan macam buah pinggang, ada kemungkinan macam kanser. Tapi jauhkanlah kan benda-benda macam tu kan. Kalau batu karang tu Bella okey lagi, tapi kalau benda-benda yang lain tu Bella takut juga. Tapi macam Alif tak tahu yang Bella dalam masa yang sama semalam Bella kena kencing darah macam tu. So Alif tak tahu. Dia tak tengok pun daripada semalam lagi. So Bella takut juga kalau semalam Bella sempat kena anxiety kejap. Yang Bella check ni bacaan tinggi, bacaan darah tinggi. So harap tak ada apa-apa lah. Bella takut juga sebab doktor kata kalau batu karang, kalau dia pecah, dia boleh ikut kat saluran air kencing tu. Tapi kalau dia tak pecah, dia tak habis, Bella kena operate. Tapi Bella cakap dengan doktor suruh Bella admit kan. Doktor suruh Bella masuk ward. Lepas tu Bella cakap semalam, Bella cakap tak boleh tak doktor bagi saya ubat je. Sebab laki saya baru je admit dekat atas, baru masuk ward. Lepas tu siapa nak jaga suami saya kalau bukan saya, kalau saya sakit. So doktor bagi saya ubat. Lepas tu dalam 3 hari nanti result Bella keluar, doktor dah sahkan apa. Itulah time tu baru boleh tahu kan. Sebab sekarang ni takut benda yang tak elok. Tapi korang doakanlah. Alif pula dia denggi. Semalam suhu dia 40. Lepas tu hari ni 39. Dia surut sikit je lah. Cumanya doktor tak tahu kuman dekat Alif tu dekat mana. Akak hari ni tak ada shoot konten ke? Awak nak saya shoot konten macam mana? Saya dengan Alif dekat hospital sekarang. Bella jaga Alif ke? Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa ada orang tanya macam ni? Ada juga orang tanya macam ni, ya Allah. Mesti fake account ni. Bagi makan sup ketam esok ada Umi bawa sup ketam esok. Sebab ramai orang DM Bella cakap sup ketam tu macam bagus kan untuk denggi. Macam apa nama dia ni, nak block dia. Kalau batu karang, siapa yang pernah kena batu karang kat sini? Cuba cakap dengan saya. Amalkan minum air rebusan daun pegaga dan lobak putih. Okey, insyaAllah. Tapi ramai lah yang DM saya macam suruh minum ni lah apa semua kan. InsyaAllah saya ikhtiar. Alif itu Bupa mandi. Bila mandi kan tadi Bila bosan, tak tahu nak buat apa, orang dah balik. So ingatkan Bila nak berniaga. Bila tak senang duduk kalau tak senang duduk kalau apa, kalau tak kerja. Alif tidur ke?
Air kelapa Bella dah beli dah. Ada beli tadi, ada 3 air kelapa tadi.